lepas beberapa tahun perkahwinan, Aunty menjadi ibu tunggal. Selepas menjadi ibu tunggal tu menjadikan Aunty seorang yang lagi kuat. Waktu muda-muda, Aunty menjalani hidup suri rumah dan menjaga anak seperti biasa. And then lepas beberapa tahun perkahwinan, Aunty menjadi ibu tunggal. Aunty sibuk lah, memang sibuk menjaga anak. Sambil tu kena bekerja. Aunty sempat bekerja di beberapa buah syarikat. Kerja admin biasa. Janji boleh meneruskan kehidupan, jaga anak macam tu. Dan bila anak-anak dah besar, dah kerja, dah masuk college, dah kerja, masa tu Aunty dah start, dah ada masa untuk jaga diri sendiri. Dari situlah, selepas menjadi ibu tunggal tu menjadikan Aunty seorang yang lagi kuat. So, I ke depan, I fikir I tak nak seperti dulu lagi, di mana I terlalu mikirkan rumah tangga kan. So, I peluang menjadi ibu tunggal tu, Aunty tu ke depan. Bila anak-anak besar, I spend my time, habis je kerja, I pergi gym. Tak ada, memang untuk kesihatan lah pergi gym. Tapi I pakailah skincare, tapi tak adalah mahal-mahal kan. Ibu tunggal mana mampu. Dari situlah Aunty start workout.